Cari F10 original M Sport punya. Nak kereta engine 2.0 twin power turbo. Nak kereta owner lama ada jaga, nak full spec 528i. Okey, ini hari misteri nak recommend satu tahun 2012. Ini adalah BMW 528i M Sport original. Okey, engine 2.0 twin power turbo. Ini hari misteri juga nak jual harga termurah dekat market Malaysia, 42,800 saja boleh dapat ini kereta. Ini juga boleh buat loan, buat full loan juga. Okey, sekarang misteri review ini kereta, kasih bos tengok. Selamat petang bos, misteri baru dapat trade in ini tahun 2012 M Sport 528i 2.0 auto twin power turbo. Kereta original cat sampai sekarang, tak pernah accident, tak ada banjir. Kereta satu owner pakai sampai sekarang. Mileage pun tak tinggi mileage baru 150 lebih saja. Semua original. Bos boleh tengok tulang dia, semua original. Cat masih ori sampai sekarang. Lampu kiri kanan depan belakang semua cun-cun cantik, lawa-lawa lah. Okey, sport rim. Tayar bunga lebih kurang 60% tebal lah. Pakai lagi setengah tahun, kena tukar lah. Kereta sebiji macam baru lah, cun-cun cantik. 528i twin power turbo M Sport original M Sport. Kereta memang cun cantik. Kalau bos tengah cari M Sport, nak F10, nak harga murah-murah, nak kereta original, okey, boleh kata ini boleh kata paling sesuai lah. Bawa sedap lagi engine, gearbox, suspension tip-top lah. Tak ada accident, tak ada banjir. Kereta memang cun cantik, original M Sport 528i 2.0 power turbo. Kereta memang cun lah, elok-elok lagi ramai suka F10 tapi kalau nak cari M Sport original tu susah mau dapat. Kereta owner lama ada jaga, lagi susah mau dapat. Kereta ni dalam semua interior semua elok lagi lah, elok-elok. Itu cuma stiker saja, itu buang sudah. Itu gam sajalah, gam. Semua elok lagi tapi pintu semua okey lagi. Ni semua elok cantik lagi belakang pun semua cantik tengok belakang seat semua original dengan tak ada koyak, tak ada pecah-pecah punya. Tahun 2012 twin power turbo M Sport 528i. Okey, ini hari misteri cuma nak jual 42,800 saja, termurah dekat market Malaysia lah. Kalau bos minat ini kereta, cepat kontak misteri. Setiap hari misteri akan post 2 video. Tolong bos dapatkan kereta terpakai harga termurah dekat Malaysia. Sila follow misteri ini video. Sekurang-kurang boleh dapat kereta yang bos suka lah. Thank you bos.